Kau tangkaplah saya 100 kali pun. Atau kau bunuh kah, kau tembak kah, pakai sniper. Tetap juga kantoi, dek. Ini petunjuk baru yang memang membahayakan 5 orang pelajar yang didakwa dalam mahkamah. Jadi, saya perincikan semula. Kata saksi tersebut, mereka turut mendengar kabar bahawa pada malam terakhir Zara hidup 15 Julai 2025, arwah Zara dibawa masuk ke sebuah bilik asrama, dimarahi serta dimaki oleh pelajar lain berhubung tuduhan mencuri barang. Antara kata-kata yang didengar ialah, kau mencuri kan? Malah beg dan loka arwah Zara turut diperiksa. Saksi turut memaklumkan bahawa beberapa bulan sebelum kejadian arwah Zara pernah dipanggil ke bilik pelajar senior dan kedengaran dirinya dimarahi. Selain itu, dia juga pernah mengadu diganggu oleh pelajar lelaki senior. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.